Selalunya orang cakap pasal kitab SP bukan milik sempurna selagi tak boleh keluarkan. Tapi sekarang ni dah ada account fleksibel. Yang itu dah kira milik sempurna ke? Di kuasa milik sempurna ni dia datang dalam tempoh 1 tahun. Tapi dalam tempoh setahun sebenarnya dia kata, saya tak pegang duit tu, orang lain pegang. Tapi kalau dia boleh buat satu arahan untuk keluarkan bila-bila masa, dia ada kuasa milik sempurna. Macam mana pula dengan pemohon yang menipu? Dia ada 6 biji rumah sewa dan mendapat bantuan sara daripada kerajaan. Kan dia dah viral, dia find out dia pun penerima zakat. Penipuan ni kita tak boleh elak sebab manusia ni dia cerdik. Cara-cara menipu ni macam-macam. Penipuan slip gaji ada, penipuan rumah sewa ni pun banyak kan ni. Dia dah ada rumah, dia duduk dengan mak dia, tapi dia sengaja sewa rumah, dia mengatakan dia susah dan mohon bantuan zakat, dia dapat bantuan dan dia sewakan pula rumah tu pada orang lain. Zakat memang tak ada orang monitor. Tadi dia menentang-menentang pun, kalau dia tak nak bayar, dia tak bayarlah. Tak ada siapa boleh cari dia. Kita tak tahu berapa duit yang tersimpan dalam akaun mana-mana bank. Tak tahu. Fakir miskin kita tak tahu. Pembayar zakat pun tak tahu. Macam mana kita nak monitor? Orang tu wajib atau tak wajib? Pendapatan sekalipun kita tak dapat monitor.